Okay, so cord sambung kat sini. So wire lebih dia kat sini, bos kita tengah, orang kata apa, tengah susun dia lah, supaya dia menjadi lebih kemas. Dia susun ni bukan sebab nak nampak cantik je tau. Sebab esok-esok contoh kalau ada kena ada maintenance, ada rosak ke apa-apa kena baiki. So bila kita buat teratur wire ni, senang lah orang yang nak baiki tu cari kan. So kalau dia wire ni dalam keadaan kata apa, berselirat apa semua, menyukarkan lagi lah tugas-tugas orang yang nak baiki tu buat kerja dia. Di samping nampak kemas, kita juga memudahkan orang lah. Okay, macam sini ni alat, kita ada satu lagi alat kat sini. Ni alat ni dia macam switch juga.